Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke episod 29 Atas Pagar bersama saya Azri Abdullah dan Adib Burhan. Adib. Dah agak lama kita berehat daripada episod sebelum ni. Saya rasa lebih kurang 2 bulan lebih. Mungkin ramai tertanya-tanya Atas Pagar tutup kedai ke apa. Tapi sebenarnya kita berehat 2 bulan ni sebab kita memberi laluan lah kepada fasa baru kepada Adib. Happy news berkongsi kepada para pendengar. Adib baru digunakan cahaya mata Lelaki, sulung. ya betul. Seorang baby boy. Nama apa Adib? Adlan Nadif, keadilan. Kita kena cakap kat situ kan. So how's fatherhood for you? Fatherhood for me, yalah, tidur malam 2-3 jam tu normal lah kot. Okay, dia good practice untuk future politician lah. Kurang tidur, kuat sikit stamina. Okay, kita pergi kepada episod kita hari ni. Sebab ini adalah satu lagi episod khas. Bila episod khas means kita ada penonton, kita ada tetamu. Dan sebelum ni kita dah pernah ada tetamu daripada DAP. Kita dah pernah ada tetamu daripada Amanah. So malam ni kita melengkapkan daripada Pakatan Harapan. Kita ada seorang tetamu khas daripada Keadilan. Susah nak dapat ni. So Adib, do the honour yang perkenalkan kita punya tetamu pada malam ni. Kita perkenalkan tetamu kita pada malam ini, Saudara Kamil Munim, Ketua Angkatan Muda Keadilan yang juga setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan. Selamat datang Saudara Kamil ke Podcast Atas Pagar. Terima kasih kepada Podcast Atas Pagar atas jemputan yang sangat menggembirakan saya pada malam ini. Dan kita pun quite happy untuk kickstart balik 2026 dengan, walaupun dah agak lambat waktu dengan tetamu yang sangat best, dengan pelbagai isu sedang melanda negara sekarang ni. So sebelum kita masuk kepada perbualan hangat, mungkin penonton nak berkenalan dengan individu bernama Kamil Munim ni. Of course we all know you as Ketua AMK baru-baru dilantik, dan you juga berkhidmat sebagai supol kepada Menteri Keuangan. Mungkin saya nak tanya sikit lah, ramai yang tak tahu apa sebenarnya fungsi dan kerja seorang supol ni. Apa yang dia buat dari segi kementerian tu, apa yang dia bantu menteri ke, pengaruh dalam kementerian ke. What is yang tugas hakiki you Kamil sebagai supol di MOF? Baik, terima kasih. Setiausaha politik ni kalau daripada sudut jawatan itu kita dah faham lah. Setiausaha, ialah dia ada setiausaha sulit, dia ada setiausaha sulit kanan, kemudian dia ada setiausaha politik, ada setiausaha akhbar. Maksudnya secara khususnya setiausaha politik ini tugas dia menjaga hal ehwal politik kepada bos kita lah, iaitu menteri. Dalam kes saya ni maksudnya Menteri Kewangan, iaitu Perdana Menteri jugalah, Tun Sri Anwar Ibrahim. Dan jawatan setiausaha politik ni ialah jawatan yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Selepas daripada menteri, timbalan menteri, dan juga seterusnya ialah setiausaha politik. Dan tata cara pelantikan setiausaha politik ni pun dia ada lebih kurang sama macam menteri. Cuma menteri dan timbalan menteri dia kena angkat sumpah depan Yang di-Pertuan Agong, dan setiausaha politik dia kena angkat sumpah di hadapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Ketua Setiausaha Negara. Kerana jawatan setiausaha politik ini pun dia terdedah kepada maklumat-maklumat penting kerajaan di peringkat kementerian. Jadi ada maklumat-maklumat itu yang difikirkan boleh untuk pengetahuan kita, tetapi tidak boleh disebarkan di khalayak awam ataupun bagi masyarakat umum. Jadi sebab itu kita kehendaki di bawah Perlembagaan Persekutuan itu untuk menjalani upacara angkat sumpah di hadapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Ketua Setiausaha Negara. Jadi secara in a nutshell lah, setiausaha politik ini tadi saya sebut dijaga hal ehwal politik, tetapi saya boleh sebut juga bahawa kerja kita ni all-rounder juga sebenarnya. It depends sebenarnya. Sebab banyak yang setiausaha politik pun dia ditugaskan oleh bos mereka ni untuk pergi jaga kawasan. Oh, okay. So, jaga kawasan. Saudara Kamil, PM suruh pergi kawasan ke? Saya merata lah. Bukan kawasan sajalah, tapi ada beberapa mesyuarat ataupun program yang mungkin bos kita tak boleh nak hadir akibat disebabkan oleh jadual yang padat. Jadi kita diamanahkan untuk mengisi kelompongan ataupun ruang yang ditinggalkan oleh menteri itu. Dan juga tugas kita ialah untuk bagi saya lah, apa yang saya lakukan di Kementerian Kewangan ni, untuk engage dan lakukan libat urus dengan pemegang-pemegang taruh, stakeholder, business chambers ataupun persatuan-persatuan peniaga, ataupun ada aduan-aduan yang ialah mungkin kadang menteri ni dalam hal ni Perdana Menteri dia manalah sempat nak tengok benda ni. Jadi
kita ambil alih peranan itu untuk bantu koordinasi berkenaan dengan sama ada cadangan ataupun aduan ataupun apa jua perkara yang khususnya melibatkan kementerian kita sendiri. Jadi itulah dia. Isu politik, ada orang tanya isu sulit apa pula? Isu sulit ni dia lebih kepada menguruskan jadual. Menteri, appointments dan sebagainya. Susah akhbar dia jaga tentang soal media, kenyataan akhbar. Itulah. Baik. Lebih kurang. Tu soalan berkenaan dengan background ataupun latar belakang saudara Kamil lah berkenaan dengan Supol. Tapi kita nak tanya pula background di dalam keadilan. Macam mana saudara Kamil bermula, apakah sebenarnya yalah tanggungjawab sekarang ni saudara Kamil bawa. Sebelum ini adalah Timbalan Ketua Angkatan Muda, sekarang adalah Ketua Angkatan Muda. Macam mana saudara Kamil lihat growth di dalam keadilan tu sendiri? Background sikit lah saudara Kamil boleh bagi. Okey, saya ni terlibat dalam politik. Sebelum berpolitik ni, dulu di universiti kita terlibat dalam dunia aktivism lah. Dan jauh sebelum daripada itu sudah tentu pengaruh keluarga, tempat kita membesar dan sebagainya, itu dia ada beri kesan kepada kita. Dan saya memang dibesarkan dalam keluarga yang terlibat secara aktif dalam politik. Cuma bila saya belajar menuntut di Universiti Islam Antarabangsa pada sekitar tahun 2010 di Gombak, jadi saya mula melibatkan diri dengan secara lebih aktif, bukan hanya sekadar dalam gelanggang aktivism di universiti semata-mata, tetapi terlibat juga dalam gerakan politik di luar, khususnya bersama dengan keadilan. Jadi waktu itu sedikit sebanyak pendedahan isu-isu semasa. Saya ingat lagi zaman itu yang paling riuh sekali pada waktu itu ialah kes yang melibatkan di UIA lah, Profesor Dr. Abdul Aziz Bari. Hari ini dia ahli Dewan Undangan Negeri tebing tinggi di Perak. Jadi saya ni ialah batch terakhir Prof Aziz Bari. Jadi pada waktu itu juga gerakan mahasiswa sebelum daripada itu dilihat agak sedikit sunyi. Pada tahun itu saya ingat 2010, 2011, 2012 tu gerakan mahasiswa dalam negara kita ni mula rancak semula. Ya, dengan ada banyak tokoh pada waktu itu. Saya ingat termasuk Adam Adli. Ya, betul. Saya bersama-sama dengan saudara Adam Adli, Syukri Razak, Khalid Ismat. Pada waktu saya dah lama tak dengar cerita pasal Khalid Ismat ni ada kat mana sekarang. Asyik Ali kemudiannya. Asyik Ali kemudian. Zaman tu kita ada Safwan Anang. Kalau masih ingat lah, kawan-kawan kita semua tu kan. Ada saudara YB Fahmi juga. Fahmi Zainul dia junior sikit lah. Saya ingat dia junior setahun. Senator Hasbi juga. Senator Hasbi Abang B masa tu di UM tak silap saya. Betul. Dia di Universiti Malaya. Jadi waktu itu gerakan mahasiswa kita lihat melalui Solidariti Mahasiswa Malaysia. Pada waktu itu disebut SMM. Yang menjadi payung kepada seluruh gerakan mahasiswa yang kita sebut sebagai pro mahasiswa lah, anti-establishment pada waktu itu. Dan scene mahasiswa pada waktu itu sangat rancak, sehingga kan adalah nak letak calon bertanding pilihan raya di pekan tu dan sebagainya. Ya, jadi saya tidak terlibat dalam gerakan untuk letak calon tu, tapi saya di UIA Gombak pada waktu itu kita fokus kepada isu yang kita rasa perlu pembelaan pelajar mahasiswa pada waktu itu, khususnya melibatkan Dr. Abdul Aziz Bari. Daripada situ makanya kita berjumpa dengan ramai orang lah. Kemudian terlibat dalam jelajah kempen pilihan raya PRU ke-13. Pada waktu itu waktu itu di UIA saya masuk juga dalam pilihan raya kampus. Alhamdulillah lah menang pada waktu itu. Alhamdulillah. Biasalah UIA ni dulu dia dipelopori oleh WUFI lah, We Unite for Islam kan. WUFI ni PAS lah. Jadi saya je yang menang satu-satunya, bukan WUFI. Pada saya ingat 2012 kot di UIA, 2011 di UIA pada waktu itu. Dan atas platform tu kita gunakan untuk juga bantu kempen pilihan raya pada ketika itu. Jadi perlahan-lahan dekatlah kita ini dengan Parti Keadilan Rakyat. Dan habis belajar, saya kebetulan kahwin awal pula masa tu. Umur 23, ingat tahun akhir. Jumpa dekat IIU lah. Tak, bukan. Saya tak jumpa, bukan satu kampus. Tu tengah demo. Isteri saya ialah kawan sekolah rendah saya. Dia belajar di United Kingdom.
Ini bertemu semula di Facebook. Kita buka buku Macam aku nak jual hati. Kemudian saya kahwin, kemudian fokus kepada kerjaya, kerjaya saya sebagai peguam pada waktu itu. Dalam masa yang sama bantu di belakang takbir lah, banyak bantu di belakang takbir. Kemudian pada tahun 2018 pilihan raya, pada waktu itu kita bergerak di belakang bantu jelajah, kempen dan sebagainya. Cuma pada 2020 ketika negara dilanda COVID itu, saya ambil kesempatan itu untuk buat keputusan memberi tumpuan sepenuh masa kepada kerjaya politik. Ya, kerana sebab saya fikir saya dah daripada saya grad 2013-2014 tu sampai 2020 tu saya bina kerjaya, fokus pada keluarga. Sekejap dalam masa yang sama ikut juga tetapi tidak memainkan peranan yang aktif, tak ada pegang apa-apa jawatan pun. Pada ketika itu cuma 2020 tu je saya fikir mungkinlah saya rasa ini masa lah untuk saya memberi tumpuan penuh kepada gerakan politik waktu tu, AMK lah, Angkatan Muda Keadilan, disebabkan oleh negara pada waktu itu dilanda dengan krisis COVID dan ada kelompongan daripada sudut kepimpinan, ada move orang keluar parti, Sheraton langkah Sheraton lah dan sebagainya itu. Dan akhirnya saya ambil keputusan pada tahun 2022 untuk bersama dengan saudara Adam Adli bertanding dalam pemilihan parti dan sampailah ke hari ini. Okey, untuk orang awam ataupun saya juga waktu saya mula mengenali saudara Kamil ni waktu pemilihan yang Adam Adli join tu lah. Waktu tu 2022. seangkatan versus apa satu lagi pasukan? Ayuh Malaysia. Ayuh Malaysia. Yes, seangkatan lawan Ayuh Malaysia. Saya ingat lagi waktu tu saudara Kamil ni terkenal sebab orang kata Kamil ni klon Anwar. Bercakap macam Anwar, tiru gaya PMX. Adakah itu memang sesuatu yang Kamil work on it ke atau memang organik, memang ini cara you cakap bisa dengan orang? So is it a fair comment bila orang kata Kamil ni try too hard tadi macam Anwar, nak bercakap macam Anwar? Saya bila orang sebut saya macam Anwar, saya tengok juga. Saya kata part mana yang macam macam Anwar Ibrahim. Biasa komen yang saya sudah dapat macam Anwar Ibrahim muda-muda. Oh, okay. Kalau Adib tu cubalah you all tengok video Anwar Ibrahim muda-muda. Sama tak? Saya tak rasa sama. Kan? Sebenarnya kalau tengok Anwar Ibrahim waktu muda dia lebih gaya bahasa dia, tutur kata dia tu dia tidak segarang hari ni yang kita tengok Anwar Ibrahim ni. Dia lebih jargon. Dia sangat sangat tenang apa semua. Bukanlah saya nak kata saya tak tenang. Tetapi mungkin disebabkan adalah mungkin cara ataupun gaya sikit sebanyak kan, ada yang mungkin dia nampak macam saya tiru ke apa, tapi sebenarnya tidak pun. Kalau tanya kawan-kawan saya daripada sekolah menengah dulu apa semua, kalau tanya hari ni apakah yang saya hari ni sama macam saya sekolah menengah, saya yakin jawapannya sama. Maksudnya memang begitu, caranya begitu. Memang beginilah. Memang beginilah. Dan kalau orang, ada setengah orang kalau dia betul-betul dia kenal Anwar Ibrahim, dia tengok saya dia kata tak sama pun dengan Anwar Ibrahim. Mungkin yalah kadang gaya kita ceramah, kita bercakap apa semua tu kan. Ada mungkin ada resemblance sedikit. Tapi tidaklah saya rasa sebiji macam Anwar. Kalau nak kata macam Anwar Ibrahim ni yang paling dekat dulu mungkinlah Izam. Dia punya suara dia punya sengau dia. Kan? Sebiji nak tiru. Saya takut lepas saudara Kamil jadi support PM Anwar makin dekat tu makin serupa pula jadinya. Tapi itulah, kita dah berkenalan dengan saudara Kamil. Ya, betul. Nanti kita akan pergi more lagi lah Kamil dan Keadilan. But ala-ala kita dah ada Kamil kat sini, mungkin isu yang paling hangat sekarang ni lah, yang saya rasa kalau kita buka social media pun, kita membaca pun agak takut. Bukan takut sebagai ahli parti apa, tapi sebagai orang Malaysia. Sebab rasa suasana perpaduan tu agak tegang. Especially melibatkan orang Melayu dan orang India, dan dia dipelopori oleh isu pembinaan kuil-kuil haram dan juga isu pijak Al-Quran yang terbaru ni. Dan benda tu jadi semakin runcing. Sebab tadi pun kami ada komen sikit pasal gaya speaking style PM Anwar ni. Apabila satu posting Anwar semalam, apabila dia kata dia menggunakan perkataan melalak, dan perkara tu menimbulkan salah faham, kemarahan dan unwanted attention lah saudara kami. So sebalik kecelaruan ni, apa sebenarnya as a person very close to PM,
yang sebenarnya kerajaan punya stand on isu kuil haram, on isu pijak Al-Quran ni? Apa? What is the clarity yang boleh cut through all these noises ni? Dia sebenarnya dalam, yalah, isu yang paling mudah untuk dimanipulasikan ini ialah apabila isu itu terkait dengan sentimen kaum dan agama. Betul. Ini dua benda ini ialah benda yang sangat dekat dengan masyarakat di negara kita. Rata-rata masyarakat negara kita ini when it comes to religion, dia masih lagi dalam kerangka konservatif. Ya, dia saya buatlah apa benda sekalipun kan, tapi bila dah sampai bab arak ataupun bab babi, anjing, apa benda semua ni, dia sangat sensitif. Rasuah tak apa. Contohlah. Macam tu kan, dia tak nampak benda tu yang ni. Jadi benda-benda yang macam ni dia mudah dimanipulasikan. Sebab tu kadang saya dulu dalam ceramah saya selalu ingatkan masyarakat kita ni bahawa kita ni daripada kecil lagi diajar untuk takut. Takut kepada apa? Daripada kecil, hantu. Walaupun dah sampai umur dah tua 40-50 tahun tak pernah jumpa hantu, tetapi dia takut dengan hantu. Ataupun dia takut dengan salib. Katakanlah kadang saya ingat satu masa dulu ada, kita tengok bentuk T di dinding ataupun di ni apa semua, padahal dia memang arkitekturnya macam tu kan. Jadi dia dianggap itu sebagai satu agenda kristianisasi. Akhirnya kita terperangkap dalam politik ketakutan ini, tanpa kita boleh renung sekejap, fikir tentang apakah benar tuduhan yang dilemparkan ataupun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Kita nak kenyataan yang tegas yang macam mana lagi? Umpamanya dalam kes kuil haram. Saya fikir Perdana Menteri dah bagi kenyataan yang cukup tegas. Ya. Kemudian dalam kes yang terakhir ini ialah kes pijak Al-Quran. Kita nak ambil tindakan yang macam mana lagi? 24 hari bulan kes itu tular. Saya ingat hari yang sama juga, less than 24 hours tangkapan dibuat. Ketua polis keluarkan kenyataan, menteri juga keluarkan kenyataan, tindakan diambil dengan tegas, segera, dan siasatan dilakukan. Jadi sebenarnya kita nak apa dalam hal ini? Apakah kita nak tangkap dia, kemudian bawa dia depan TV, kemudian kita ludah dia ramai-ramai ke? Dia sebab, ataupun kita bunuh dia ke? Orang compare dengan isu DJ Era. Orang kata DJ Era sampai kena pergi Batu Cave minta maaf. So isu ni orang nampak macam berlembut. Kita yang baca ni tahu lah benda tu tak betul. Tapi macam mana benda-benda ni boleh wujud persepsi? Dia rasional dia mungkin orang nak sampaikan, nak nampak gambar dengan berbaju oranye atau purple itu sendiri. Barulah mereka baru ni dia nak puas hati. Sebab tu kita kata dalam dunia ataupun dalam zaman yang maklumat bercambah ataupun maklumat tersebar dengan begitu cepat dan pantas ni, kita kena lebih ambil sikap yang berhati-hati. Kalau kita boleh timba pengalaman dan juga pengajaran daripada kes adik Zahra Khairina, ini di peringkat awal tengoklah macam-macam tuduhan yang dilemparkan. Akhirnya yang mendominasi perbincangan ataupun naratif yang bermain pada ketika itu, yang berjaya menakluki minda majoriti masyarakat dalam negara kita, ialah adik Zahra Khairina mati dengan cara dimasukkan dalam mesin basuh. Kemudian bila disiasat, siapa yang bawa cerita ni? Seorang guru bahasa Inggeris yang duduk di Rawang. Bila ditanya lagi kenapa buat macam ni, tak ada apa, sebab konten. Sebab nak buat konten. Bukti tak ada, evidence tak ada, keterangan tak ada, gambar tak ada, apa pun tak ada. Tetapi satu gambar washing machine yang tak tahu siapa punya washing machine tu, itulah yang berlega. Akhirnya orang buat cerita bukan untuk mencari kebenaran. Orang buat cerita untuk meraih berapa banyak likes, berapa banyak share. Dan akhirnya menimbulkan keresahan, kemarahan dan juga kebimbangan di kalangan masyarakat. Itu dia punya, setengah orang ni itulah dia punya kepuasan dia. Jadi dalam kes pijak Al-Quran ini, tangkapan telah dibuat. Kita dalam kes jenayah ni, sebelum kita nak dakwa dia, kita kena buktikan dua perkara, adik. Apa dia? Pertama, aktor serius. Maksudnya tindakan. Ada tak tindakan yang menyinggung atau tindakan jenayah lah kita panggil tindakan jenayah? Okey, ada. Yang kedua ialah mens rea, iaitu niat untuk melakukan perbuatan jenayah.
Siapa yang nak kena buktikan dua benda ni? Ketua kampung ke? Ataupun netizen ke? Dah tentulah pihak penyiasat iaitu polis Diraja Malaysia. Jadi biarlah pihak polis siasat kes ini. Sama juga dalam kes, apa juga kes jenayah yang lain pun. Kalau satu-satu orang itu, dia melakukan pembunuhan, apakah kita boleh tangkap dia dan kemudian kita bunuh dia terus? Kalau ikut hukum Islam, qisas tu, dia kata bunuh lawan dia, bunuh lah. Mudah macam tu. Tetapi dalam sistem keadilan ini, dia ada proses. Kena ada pembuktian. Nak kena tengok dia ni bunuh orang ni dengan niat ataupun tanpa niat. Dia melakukan sesuatu perbuatan jenayah itu sebelum kita boleh hukum dia. Ada proses dia. Jadi 25 saya ingat dia ditahan. Kemudian direman selama 4 hari. Kemudian ditambah lagi selama 3 hari. Sampai tak silap saya, dia sampai 3 Mac. Betul. Untuk lengkapkan kertas siasatan. Jadi ini dimaklumkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Ini fakta. Ini apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Ya, penguasa lah pemerintah. Ada satu lagi version. Version ini is unverified version. Version yang bukan datang daripada pemerintah, version yang datang daripada entah siapa-siapa, mana-mana orang. Apa beza version yang daripada pemerintah ni tadi dengan version yang berlega di social media ni? Yang di social media ini dia lebih sensasi. Dia lebih cukup menyentuh. Dia nasi ajinomoto cukup, garam cukup, gula cukup, dan dia menaikkan dia sensasi lah. Dia suka. Orang kita ni dia suka tengok perbalahan, pergaduhan. Dan orang yang masuk cucuk jarum ni, dia kadang-kadang ada pihak yang berkepentingan. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan kemarahan, mewujudkan ketidakstabilan. Dia ada juga orang politik yang memainkan peranan di situ. Termasuk juga orang-orang yang kita anggap sebagai orang agama, yang keluarkan kenyataan, yang menuduh kerajaan tidak lakukan apa-apa. Maknanya hari ini kita hidup dalam satu zaman yang kita tengok maklumat itu sampai cepat kepada kita atas platform media sosial tu. Dan dalam zaman AI ni pun sebenarnya di hujung jari je, sekejap less than 1 minute, kita boleh dapatkan fakta sebenar tentang apa yang berlaku. Kalau penonton hari ni boleh tengok, buka sekarang ataupun bukalah di mana-mana platform AI tools, kronologi kes pijak Al-Quran, you type sekarang, dia akan keluar penuh daripada bila dia tular, apa tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dan apa yang berlaku pada hari ini. Kalau kita nak cari kebenaran, mudah, carilah sekarang kebenaran ni. Ada di hujung tangan kita. Walaupun kita kata kadang-kadang kita kena hati-hati. Tetapi kalau kita ini malas dan memang suka tengok benda-benda yang viral, benda-benda yang lebih sensasi, sebab nak tak nak inilah cabaran pasca normal. Kita terpaksa bersaing dengan maklumat yang sensasi berbanding dengan fakta ataupun kebenaran. Walhal keadaan sebenarnya tidaklah seperti yang digembar-gemburkan. Jadi kadang-kadang orang-orang agama, orang-orang yang bercakap ini yang memberikan gambaran yang salah, sedangkan dia itu mengaji agama. Saya tak tahu dia mengaji agama apa, sampai sanggup menggunakan hujah fitnah itu sebagai asas kepada apa yang diungkapkan itu. Jadi ini aneh. Tak boleh diterima oleh kita yang kita anggap orang ini dia sebagai agamawan. Kita tengok ada beberapa status yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama yang tidak mempamerkan kedudukan ataupun fakta yang sebenar, tetapi terus bermain dengan sentimen ini untuk mewujudkan rasa marah dan benci di kalangan rakyat. Ni bulan puasa ni, apa dia? Saya saudara kami, saya tengok isu pijak Al-Quran ni kan. Antara komen netizen lah yang bising kata, kenapa lambat sangat nak tuduh? Jadi apa yang kami explain tu betul. Kalau saya boleh add on lah kan. Prosedural dia selain daripada satu remand ni, kita nak dapatkan pengesahan forensik, nak dapatkan pengesahan SKMM, ASP semua untuk menyiasat. Sebab saya pun pegawai milik jenayah, so kita tahu nak kumpul tu agak lama. Dan dalam kes pijak Al-Quran ni, yang tertuduh tu mahasiswa, dia dituduh 3 pertuduhan. So memang
orang kata the heaviest lah atas sultan. Ada kandung kesesaan ada, atas SKMM ada. Betul. So itulah bila nampak kadang orang kata macam kita tak cukup tegas, bila orang kata macam isu kalau agama Hindu dihina, macam-macam pergi batu cave semua kan. Padahal kita memberikan layanan yang sama, sebab menghina agama tu adalah satu jenayah dekat Malaysia ni. So dia membawa kepada satu persoalan, saudara kami. Adakah ialah kita faham kita berdepan dengan cabaran maklumat sensasi ni, adakah kerana at one part kita mungkin sebagai pihak ada dalam kerajaan, adakah kita berdepan dengan masalah komunikasi sehingga kan kita tak mampu nak membentuk pemikiran orang bila melibatkan isu sensasi ni, Kamil? Mungkinlah kita kena perhalusi semula pendekatan komunikasi kita itu agar maklumat itu sampai ke bawah dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Tetapi dalam masa yang sama juga, setiap daripada kita ini, warga negara kita ini pun, kita ada tanggungjawab kita untuk yang selalu diperingatkan kepada kita untuk selidik, tengok dulu dalam keadaan sekarang dunia yang sangat volatile ni, sangat meruak maklumat dan sebagainya. Kena ada sikit rasa tanggungjawab sebelum sebarkan satu-satu maklumat. Tabayun. Yalah, kita sebut tabayun kan benda tu. Saya selalu bagi contoh contoh dalam surau saya duduk dalam satu grup WhatsApp surau. Ini saya selalu sebut, Adib tahu. Di kampung saya. Keluar balik mesej-mesej berantai zaman kita pakai Nokia 33 sekupang tu. Tapi the way how they craft message tu is very appealing. WhatsApp ni very dangerous sebenarnya. Dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim di atas, bermula dengan, dan Bismillah tu bukan dalam tulisan Rumi, dia dalam Arab kan. Kemudian disebut quote pula satu orang ni, katakanlah Syekhul Adib Al-Makki. Orang kita ni dia ada satu jenis minda tertawan sikit kan. Tak nampak perkataan Syekh. Dia nampak Syekh. Dia ni, lepas tu ada pula Al-Makki ke, Al-Madini ke apa ke. Pergi sana, kemudian bagi tahu malam tadi dia tidur bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi menitipkan pesanan seperti berikut. 1. Jangan ucap salam. Ucaplah Assalamualaikum. Kerana salam itu membawa maksud celakalah ke atas kamu. Allah. 1. 2. 3 adalah berapa? Kemudian mesej kaki, nota kaki di bawah tu sebarkan kepada 20 orang. 10 ke 20 ke 30 orang. Okey, saya bagi senario dalam grup Karya Surau. Yang forward message dalam grup Karya Surau ni pula imam. Yang forward. Dalam konteks masyarakat kita di kampung ni, dalam hierarki society di kampung ni, imam ni ialah orang yang ada otoriti. Selain daripada Bilal, cikgu, mahasiswa UIA. Kan? Dia dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat. Macam Piramli, cerita Labu-Labi, takkan Pak Lebay nak menipu. Maksudnya Piramli bagi tahu itulah persepsi masyarakat terhadap orang-orang yang ada beragama, kaitan. Apatah lagi kalau dia itu berpakai, gayanya seperti berpengaruh lah orang agama. Dan secara automatik itu akan menyebabkan dia itu antara individu yang berpengaruh. Kan? Sebab kita akan beranggapan mestilah dia imam, dia tahu benda ni sebelum dia forward. Tapi hakikatnya ialah sebaliknya. Jadi itulah bila yang cabaran yang terpaksa kita berhadapan pada hari ini ialah kita terpaksa berhadapan dengan kelompok masyarakat manusia yang dia tak ada kerja dia ini. Cipta naratif yang menggusarkan masyarakat awam itu. Kerana daripada situ dia ada kepuasan. Mungkin kepuasan dia ialah, saya ada tengok satu dokumentari social media di Netflix ya. Dia tunjuk bagaimana social media ini dicipta untuk membuatkan manusia itu dia ketagih cara macam mana kita slide. Bunyi mesej yang masuk ping ping, itu semua dia ada it by design. Dia memang direka ataupun dibuat untuk buat manusia itu bergantung kepada social media ini. Jadi akhirnya dia disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini, dia tidak ada rasa
tanggungjawab lah untuk dia tabayun, semak dulu benda tu. Sebaliknya apa yang dia dapat itulah yang dikongsi kepada orang ramai. Saudara Azri telah sentuh berkenaan dengan komunikasi, penerangan. Untuk kita rangkumkan Saudara Kamil berkenaan dengan isu ni, apa sebenarnya mesej Saudara Kamil sebagai orang yang ada dalam kerajaan untuk kita sebenarnya realise yang isu 3R ni kita kena lebih jadi rasional? Bila melibatkan tentang isu kaum dan agama lah. Biasa kaum dan agama raja-raja dia sangat kurang sikit lah. Kaum, agama ini kita kena tangani dengan hati-hati. Negara kita ini beda dengan negara-negara lain. Kita ni ada orang Melayu, Cina, India. Jadi kena, when it comes to isu yang melibatkan kaum dan sebagainya ini, kena segera. Saya setuju yang itu. Apakah kita tidak segera dalam tindakan yang melibatkan kes pijak Al-Quran ini? Segera. Cuma ada pihak lain yang memainkan naratif yang sebagainya. Macam disebut tadi bahawa dia ada proses untuk kumpul bukti dan sebagainya. Mungkin kita nak tengok juga apakah ketika melakukan perbuatan itu dia berada dalam keadaan yang waras. Kan sebagai daripada sudut pandang undang-undang ni kan, itu perlukan laporan daripada psikiatris dan sebagainya. Jadi jangan kita ini bergerak atas landasan emosi. Bergeraklah atas fakta dan juga kebenaran. Kalau kita tak tahu, jangan kongsi. Kerana tindakan kita yang kecil itu kita rasa kadang-kadang tak ada apa pun kita share dengan orang. Tetapi apa yang orang tu buat dengan maklumat kita, kita tak tahu. Disebarkan lagi kepada lebih ramai orang dan akhirnya ini akan jadi fitnah. Ini yang Nabi sebut apa ni, al-fitnatu naimatun. Fitnah ini barang tidur. Kemudian siapa yang menggerakkan fitnah ini? Allah laknat orang yang menggerakkan fitnah ini. Dan dalam Al-Quran juga disebut bahawa fitnah ini dia kesan dia lebih besar daripada membunuh. Maksudnya nak kata kalau kita perbuatan membunuh itu dia inflict satu orang. Tetapi fitnah ini kesan dia sangat jahat sehingga dia boleh meruntuhkan negara. Boleh menyebabkan perpecahan dan juga krisis yang lebih besar di kalangan manusia. Jadi itu peringatan ni bulan puasa ni kan, bulan Ramadan ni kita tazkirah mana? Bukanlah tazkirah lah kan. Ni ialah maksudnya itulah kadang-kadang kita pun heran dengan sikap orang yang sebenarnya dia tahu kebenaran apa yang berlaku. Tetapi kadang-kadang disebabkan oleh kebencian politik. Kalau dia sebarkan yang ini, maksudnya tidak ada nilai politik kepada dia. Jadi kita sebarkanlah versi yang ini, barulah ada sokongan politik kepada kita. Regardless lah apa nak jadi kat bawah, orang nak bunuh ke, orang nak terajang di antara satu dengan yang lain. Saya bagi satu lagi contoh akhir ya. Katakanlah ada satu video yang tular pergaduhan di antara dua orang dan dua-dua ni ialah orang Melayu. Dia akan jadi begitu sajalah. Punca kepada pergaduhan mungkinlah salah faham. Itu ini dan sebagainya. Tetapi cuba kita tukarkan watak dia, seorang Melayu, seorang Cina. Dia tidak lagi jadi ulasan yang sama seperti kes yang tadi. Dia akan mengulas mengikut warna kulit dia. Dan dia akan jadi isu perkauman. Betul. Sedangkan dia bergaduh itu bukan sebab warna kulit, sebab dia Cina, dia Melayu, tak. Sebab dia ada selisih faham barangkali di antara kedua mereka tu. Jadi kita ini yang melihat lensa, kita melihat ni, apakah kita melihat satu-satu perkara, krisis, isu itu atas lensa kita nak cari kebenaran, ataupun kita melihat hal itu atas lensa kebencian. Dia sebab isu pijak Al-Quran ni sebagai penutup lah. Okay. Ada juga orang point out 2019 ada berlaku kes yang sama melibatkan 4 orang wanita perempuan Melayu di Kelantan pijak Al-Quran, dan mereka pun ditahan reman, disiasat. Pada waktu tu kita tak dengar pun netizen nak minta gambar di dalam penjara ke, kena tahan ke apa. Sebab bila kita explain benda ni, ada orang cakap, oh itu dia pijak Al-Quran sebab dia tak faham. Tu cara dia bersumpah. Sanggup justify perkara-perkara walaupun kita cakap benda sama. Dia kaki cucuk. Oh, kaki cucuk. Kaki cucuk dalam masyarakat ni ada kaki cucuk. Betul. Last Chief, maybe ini last quote untuk soalan isu ni. Saudara kami setuju tak sebenarnya isu pasal Al-Quran ini dia jadi macam orang nak cucuk-cucuk ni sebab adanya DAP dalam kerajaan kita sekarang? Kalau tanya saya, apa saja isu yang
digembar-gemburkan ini, dimainkan seolah-olah ialah dia jadi satu fitnah. Ini ialah kerana dibenci pada kerajaan. Seolah-olah kerajaan, end game dia apa? End goal. Dia punya objektif dia. Kalau kita tengok naratif yang bermain sekarang, kerajaan tak buat apa-apa. Sedangkan kerajaan dah bertindak. Kan? Islam dihina, Islam direndahkan martabat dan sebagainya. Jadi ini ialah perkara-perkara yang digunakan untuk menyalakan api kebencian dalam masyarakat kita. Itu saja sebenarnya dia punya objektif dan juga matlamat puak-puak ataupun mereka yang memanipulasi isu ini. Okay, itu saudara kami itu kira level 1 lah. Itu segmen. Saya nak bawa saudara Kamil ke level 2 sikit. Dia lebih mungkin ini lebih menarik lah. Saya nak tanya saudara kami tentang isu yang berlega-lega juga sekarang ni. Melibatkan satu figura yang saya boleh kata dalam penyokong Pakatan Harapan sendiri pun very polarizing. Dan saya sebut ialah namanya Ketua Pesuruhjaya SPRM kita sekarang, Tan Sri Azam Baki. Saya rasa macam saudara kami pun ada ketika tahun 2022 2021 ketika demonstrasi tangkap Azam Baki tu. Saya pun hadir pada waktu tu. Dan kita tahu realiti jadi kerajaan bila kita dah naik, tak semua perkara kita boleh ubah. Namun sekarang ni dia ada tekanan baru sebab ada laporan media antarabangsa berkenaan dengan isu corporate mafia. Yes. Yang didalangi oleh SPRM. Dan kemudian baru-baru juga ada keluar isu tentang konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan yang berkait rapat juga lah dengan isu SPRM, Azam Baki dan sebagainya ini. So sebelum perkara ni jadi lebih liar dia punya isu, boleh kita dengar daripada saudara kami sendiri sebagai orang yang di MOF tu sebelah dengan PM, apa isu berkenaan dengan konspirasi menjatuhkan kerajaan ni dan juga corporate mafia, pendirian kerajaan tentang isu corporate mafia dan Tan Sri Azam Baki ni. Baik, saya nak bermula dengan menyebut bahawa selama hari ini kita sering melihat bahawa institusi kerajaan khususnya melibatkan agensi-agensi penguatkuasa itu dilihat sebagai aparat kepada pemerintah. Kita panggil alat lah, tools kepada pemerintah ini, dan dianggap hanya mengikut kemahuan dan juga kehendak pemerintah. Ini persepsi yang kita warisi sekian lama. Ya. Apa beza dengan di bawah pentadbiran Tun Sri Anwar Ibrahim? Ialah apabila dia menjawat jawatan itu, dia mengekalkan ke semua orang, daripada Ketua Setiausaha Negara sampailah Ketua Polis Negara, Peguam Negara, KP SPRM, Pengarah Imigresen, KP Imigresen, KP Kastam. Maksudnya tidak ada langsung perubahan, kerana kalau kita ubah pada waktu dan ketika itu, apa optik, apa persepsinya? Persepsinya ialah tengok masuk kita. You put your people there. And also ini pandangan saya lah, mungkin unfair untuk kita hukum mereka ini kerana mereka bergerak di bawah rejim yang berbeza sebelum daripada ini. Jadi itu yang dilakukan. Baik. Nak ubah persepsi itu bukan mudah, tetapi tidak-tidaknya ada langkah yang berbeza, sedikit berbeza kalau kita banding dengan rejim-rejim sebelum daripada ini. Macam Tun Mahathir dulu, dia masuk, dia buang semua, dia masuk orang dia lah, sebab maksudnya dia kata ini apa ni semua tak boleh pakai lah. Apa semua. Jadi hari ni keadaannya sedikit berbeza. Baik. Saya setuju 2022 saya turut bersama dalam demonstrasi pada ketika itu. Untuk bahkan saya sebenarnya pada waktu itu bertindak bagi ramai kawan-kawan kita yang ditahan oleh polis malam sebelum hari demonstrasi itu di restoran Pak Amjal di Universiti Malaya. Termasuk kawan-kawan daripada muda pun ada pada waktu itu, Ustaz Abu Hafiz, Adam sendiri, ramai di kalangan kita. Baik, cuma saya nak sebut tentang masalah yang berlaku hari ini tentang tuduhan yang melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Saya ada keluarkan kenyataan, dan kenyataan saya itu salah tafsir. Sebenarnya saya bukan merujuk kepada hal milikan saham
saya ditanya oleh wartawan berkenaan dengan apakah pandangan saya apabila ada desakan untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat tuduhan bahawa ada corporate mafia ya, yang sedang menjalankan kegiatan mereka lah, bersubahat bersama dengan SPRM. Okey, baik. Apa respon saya? Saya kata tak ada masalah untuk kita tubuhkan RCI. Tetapi sebelum daripada kita tubuhkan RCI, biarlah ada satu proses yang dijalankan untuk betul-betul kita kenal pasti. Kerana RCI ini, kita tidak boleh bertindak menubuhkan RCI hanya kerana ada cakap-cakap ataupun ada hearsay, ada orang bagi tahu. Jadi mana kita nak dapat maklumat-maklumat? Kenalah ada barangnya dulu. Evidence kena ada keterangan, dan barulah kita boleh proceed kepada ni. Kalau tak, kita akan jadi macam kes lantikan ketua hakim negara. Dengar cerita orang cakap, cerita Yarif Ahmad Tajuddin. Ni kan, gitu gini. Sedangkan dalam majlis Raja-Raja Melayu, nama tu tak pernah dikemukakan pun. Tak wujud pun. Tapi mai mana cerita ni? Sampai desak buat RCI. Berarak pergi ke pejabat Perdana Menteri. Tetapi bila keluar outcome-nya, sama sekali meleset dengan anggapan ataupun jangkaan awal yang dibuat oleh mereka. Jadi bayangkan kalau waktu itu kita angkur kepada desakan ini dan tubuhkan RCI. Tubuhkan RCI untuk apa? Jadi hari ini kerajaan putuskan melibatkan kes milikan saham tu, tubuh jawatan kuasa. Dia sama macam syarikat lah. Jadi ya, syarikat kalau orang ada hal, HR akan buat dia buatlah show cause letter. Kemudian internal hearing. Kalau ada further dispute, dan baru bawa ke labor. Betul tak? Betul. Dan siapa yang duduk dalam jawatan kuasa ni? KSN. Siapa dia KSN? Orang nombor satu lah. Penjawat awam. Dalam perkhidmatan awam. Dan penjawat awam nombor satu sekali. Kemudian KPPA. Siapa dia KPPA? Orang paling kanan dalam perkhidmatan awam. Kemudian AGC, Peguam Negara. Siapa dia? Peguam paling kanan dalam negara kita. Kemudian KSP, Ketua Siswa Pembendaraan. Orang paling kanan sekali jaga duit dalam negara kita ni, lebih tahu tentang soal stock market lah, apa benda semua ni. Apakah kita nak kata orang-orang ni tak ada credential untuk dengar ataupun siasat tuduhan yang dibangkitkan ini? Maksudnya kita sendiri pun prejudis. Apa yang dilakukan ini ialah mengikut proses. Prejudis kepada pejabat awam yang kanan ni lah. Jangan disebabkan oleh, ini saya sebutkan tadi, disebabkan oleh kadang-kadang kebencian politik kita yang melampau sehingga hilang pertimbangan. Jadi biarlah ini selesai dulu. Menteri Komunikasi dah sebut minggu depan ni. InsyaAllah dalam minggu ni lah akan diumumkan hasil siasatan. Dan daripada hasil siasatan itu, kalau ada keperluan untuk tubuhkan RCI, then proceed lah. Jadi janganlah kita ni tergopoh gapah. Sebab hari ni kita tengok trend politik hari ni ialah orang lebih suka bermain dengan preemptive politics. Dia serang dulu. Supaya nanti dia kata, tengok hari tu aku dah cakap. Betul tak betul? Ke tepi. Ya, apa yang kita nak tunjuk pada hari ini ialah tak ada apa yang kerajaan nak sembunyikan. Ada tuduhan pada KPSPRM. Okey, biar jawatan kuasa teliti tengok. Kalau ada pelanggaran daripada sudut peraturan, etika ataupun pelanggaran daripada sudut undang-undang, let them have a look at it, biar dia orang tengok dan bagi saranan kepada kerajaan untuk apa yang tindakan lanjut daripada itu. Jadi bagilah ruang. Ni proses ni sebut tentang justice, tentang keadilan ni bukan kita nilai dengan kacamata kita saja, ikut neraca pertimbangan kita saja. Dia ada prosedural justice. Dia ada keadilan, proses ni, prosedur ni kita kena ikut, kena establish, dan baru kita boleh kemukakan kes kita. Saudara Kamil tadi sebut berkenaan dengan apabila kerajaan Datuk Seri Anwar naik, dia kekalkan kesemua yang ada, masih ada sekarang ini. Jadi soalan saya adalah, saudara Kamil tak rasa ke apa yang berlaku terhadap isu sekarang ni berpunca juga daripada deep state? Dia, kalau kita tengok kebelakangan ini, lewat ini, SPRM sangat agresif. Ya.
daripada sudut tangkapan ataupun kutipan itu dan sebagainya. Tak pernah lagi kita saksikan dalam tempoh 3 tahun ni 15.5 bilion. Jadi salah satu indikator nak tunjuk bahawa keberkesanan penguatkuasaan kita. Ada kutipan yang tinggi, pulang semula kepada kantong kerajaan, pulang semula kepada rakyat dalam negara kita. Itu kebaikan dia. Kemudian, kes-kes yang diambil ini bukan kes-kes yang kecil. Ini yang terakhir melibatkan Panglima Tentera Darat, PTD dan juga PAT, Panglima Angkatan Tentera. Yang kedua-duanya dihadapkan ke mahkamah. Unprecedented. Tak pernah berlaku lagi. Bahkan kalau dirujuk dalam mana-mana negara di luar sekalipun, ini satu langkah yang sangat berisiko. Ya, tetapi dilaksanakan. Apakah kedua-dua ni ada kepentingan politik ke apa dengan pemerintah? Saya tak rasa ada. Tak ada. Tetapi disebabkan oleh ada aduan, ada ni, dan bawa. Begitu juga kes yang melibatkan setiausaha politik Perdana Menteri. Maknanya dalam arti kata yang lain, kalau kita nak cover up, kita boleh cover up. Tak ada masalah. Kan? Apa masalah nak cover up? Tapi conscious kita ni, macam mana kita boleh izin dan biarkan keadaan ini berlaku? Biarlah proses itu berjalan. Maksudnya ada tindakan yang berani daripada institusi itu sendiri untuk menyiasat kes-kes yang berprofil tinggi. Termasuk kes-kes yang melibatkan pimpinan-pimpinan kerajaan sebelum daripada ini. Kes yang puluhan tahun yang tak ada siapa berani sentuh. The momentum is there. Tetapi tiba-tiba datang pula yang ini seolah-olah ingin melunturkan keyakinan terhadap institusi itu sendiri. Apakah kita kata disebabkan oleh SPRM itu bagus, hari ini sangat agresif, ada pulangan yang baik pada kerajaan, itu kita harus pertahankan meskipun ada tuduhan yang melibatkan ketua pengarah SPRM ini tentang soal pemilikan saham ataupun corporate mafia dan sebagainya. Apakah kita boleh kesampingkan yang itu disebabkan oleh prestasi SPRM yang memberansangkan ini, yang baik ini? Tak juga. Jadi ikutlah proses dia, buat jawatan kuasa, siasatlah. Tak pernah kita ketepikan langsung tentang hal yang itu, tetapi ikut proses. Jadi bila ini berlaku, kita terpaksa berhadapan dengan satu kelompok elit politik yang sekian lama menguasai politik di belakang takbir. Yang punya kekayaan, punya pengaruh yang kuat, dan ini bukan satu hal yang mudah untuk kita tangani. Jadi bila didedahkan baru ini, ada pula firma asing yang terlibat untuk membawa naratif lah, memburukkan kerajaan dan juga menyerang institusi. Kerana tindakan-tindakan ini, dia ada bagi kesan kepada kedudukan ekonomi kita. Betul. Pasaran saham kita. Kerana akhbar-akhbar yang melaporkan ini sering dianggap sebagai akhbar yang berpengaruh. Bloomberg, New York, Financial Times, apa semua dan sebagainya. Dia akan bagi kesan daripada sudut keyakinan pelabur, keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap negara kita. Dalam keadaan our nation, our country now is climbing the ladder. Yeah. Daripada sudut pertumbuhannya, pelaburannya, kadar penganggurannya, inflasinya, kekuatan ringgitnya itu dalam tu. Jadi seakan-akan ada cubaan untuk sabotaj kepada ekonomi kita. Apakah kita buat tuduhan rambang? Tidak. Ada beberapa dokumen dan juga laporan polis yang dibuat oleh pihak yang berkenaan. Jadi apa tindakan sekarang? Siasatlah. Siasat. Jadi bukan nak kata isu sabotaj kerajaan ni macam nak alih isu lah kepada KPSPRM ataupun government dalam keadaan defensif atau takut ke. Sebab isu Tan Sri Azam ni sampai melibatkan rakan komponen PH juga. Macam DAP pun bersuara, either Azam go or we go. So adakah kerajaan dalam keadaan ataupun PMX ni lah dalam keadaan tertekan ke, ataupun memang ada ancaman tu dan dia perlu disiasat? Hari ini polis sedang siasat hal ini, dan kita tengok ada beberapa leak dokumen yang berlegar ni. Kita pun nak
sebut dokumen ini betul ataupun tidak ada pun di kalangan kita ni, tetapi laporan polis ada di sana dan kita biarlah pihak polis siasat, dan kalau betul memang ada wujud unsur-unsur sabotaj daripada luar yang menggunakan firma luar, dan firma yang disebutkan itu dia di belakangnya itu ada beberapa tokoh yang sangat pro Israel, pro kepada Yahudi, yang sangat against kepada agenda Palestin di Timur Tengah ini, yang terlibat dalam firma tersebut. Jadi biarlah ini disiasat, dan kalau betul ada, dan kena dedahkan bahawa kita tak boleh izinkan mana-mana pihak, bahkan apatah lagi rakyat di negara kita ni sendiri, yang menjadi petualang dan juga berkhianat semata-mata untuk menyelamatkan kepentingan diri, menyerang kepimpinan kerajaan pada hari ini dengan menggunakan cara sabotaj kepada ekonomi di negara dan juga institusi negara kita. Maksudnya hari ini kalau kita tengok belakangan ini, isu-isu berkaitan dengan SPRM ini almost every day been reported dalam news. Dan hari ini agak panas lah. Agak perlahan dah tak ada. Okay. Dia dah sibuk dengan yang ini. Jadi melemahkan institusi itu, SPRM khususnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini, itu akan menyebabkan memberi kesan kepada kerajaan ini, dan seterusnya memberi kesan langsung dampak ekonomi kepada negara kita. To be fair, Tan Sri Azam pun dia takkan disambung kontrak dah kan apabila tamat kontrak akan datang ni. Tak silap saya, dia pun dah umumkan by bulan 5 itu last dia, dan dia takkan sambung lagi. So expected by tahun ni Malaysia akan ada KPS PRM yang baru jugalah. So mungkin tu satu faktor yang ramai orang terlupa. It's not there to stay forever lah. One day Tan Sri Azam, this polarizing guy, kita tak tahulah dia betul ke salah ke apa. Everything is under investigation lagi. But itu on isu corporate mafia and SPRM lah. Saya harus cakap memang macam apa yang kami cakap tadi, isu especially siasatan ke atas Angkatan Tentera Malaysia tu is something yang very wow. Dan kita tak expect untuk ada something macam tu. Cuma I have to give credit lah kepada PMX dan pentadbiran sekarang. Tadi awal-awal kami ada cakap tentang institusi kerajaan ni digunakan sebagai aparat, tools, dan terserah saya esok akan ada pengundian ataupun lusa kepada RUU Pemisahan Peguam Negara dan DPP. Rasanya itu reform yang sangat-sangat kita nantikan, sebab akhirnya DPP ni akan dipisahkan daripada AG. Dan bila saya tengok RUU tu, one thing yang saya tak rasa mana Perdana Menteri lain sanggup buat adalah pelantikan DPP Perdana Raya akan datang memang tak ada PM langsung. Kita ikut RUU tu ada Suruhanjaya Pelantikan Perundangan, SPKP kot namanya. Dan SPKP ni akan show terus kepada Yang di-Pertuan Agong untuk lantikan. So there's no Perdana Menteri dekat situ. Walaupun orang kata Perdana Menteri boleh lantik ahli Suruhanjaya, tapi to be fair lah, at one point semua benda akan berbalik kepada PM kalau you nak cari. So on this part kami, you setuju yang actually kerajaan memang going for it, memang nak decentralize, tak nak jadikan institusi ni sebagai anggapan orang main alat politik. Tapi disebabkan narratif yang berlega-lega ni, sometimes the message is defeated sampai orang tak nampak. Dia macam kita nak rawat orang sakit kanser lah, disebut juga semalam kan. Orang kena kanser stage 4 ni, kita tak boleh bagi dia Panadol 2 biji esok dia sihat. Dia kena go through the treatment lama. Begitu juga negara kita ni, kita mewarisi satu keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, sistem yang bobrok, systemic problem, dan macam-macam hal lagi. Jadi it's not a one night punya job kita boleh selesaikan semua masalah ni. Dia perlu ambil masa untuk perbaiki dan perbetulkan. Dan perkara paling asas sekali ialah berkaitan dengan soal bread and butter, iaitu soal ekonomi rakyat. Dan fokus kerajaan 2-3 tahun ini ialah betul-betul untuk memperbaiki kedudukan ekonomi kita, tentang kedudukan fiskal kita. Sebab tu dia datang dengan kerangka ekonomi madani itu untuk naikkan lantai dan juga siling pendapatan rakyat,
Kerana kalau itu kita dapat selesaikan terlebih dahulu, bila dia dah berada pada on track dalam sasaran kita tu, then only barulah kita boleh beralih kepada perkara-perkara yang lain. Jadi hari ini kita lihat daripada sudut angka ekonomi makro ekonomi makro jauh lebih baik berbanding dengan sebelum-sebelum daripada ini. Ini tak boleh kita nafikan. Ini bukan angka yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan. Betul. Ini angka dikeluarkan oleh World Bank dan juga bank negara kita lah. Yang mana takkanlah Perdana Menteri ada pengaruh yang boleh menentu di World Bank ataupun di bank negara untuk kata hang tak boleh pusing maklumat ni. Tak ada lagi hal yang begitu berlaku, dan tak ada siapa pun dispute tentang dapatan yang dikeluarkan oleh bank negara ini. Jadi bila itu dah berlaku, dan barulah kita perlahan-lahan bagi tumpuan kepada agenda reformasi kita yang seterusnya. Ini termasuk dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan. Dua perkara. Pertama, had penggal Perdana Menteri 10 tahun dan juga pengasingan di antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Tapi ada orang ingat hak penggal tu nak pastikan Anwar di PM sekali lagi. Aduh, itulah dia kan. Kadang-kadang penat juga tengok kan, isu-isu macam tu keluar. Saya tarik balik kepada konspirasi tumbangkan kerajaan. Saya perlukan jawapan daripada Chief sendiri. Ada yang katakan bahawasanya berkenaan dengan konspirasi tumbangkan kerajaan ni, Datuk Seri Anwar pernah buat dulu ketika menjadi pembangkang. Apa sebenarnya komen saudara Kamil? Apa dia buat jadi pembangkang tu, apa yang dia buat? Mencucuk media Zaman international, SFC, Strong Formidable Convincing. Strong Formidable Convincing apa semua. Jadi what is your dia tak response about kalau melibatkan tentang kenyataan dia SFC itu, apa yang kena mengena dengan untuk tumbangkan Najib waktu tersebut? Kalau nak cerita tumbangkan Anwar Ibrahim ni, daripada habis pilihan raya dulu cerita nak tebuk atap ni tak habis-habis. Kan, move sana lah, move Dubai lah, move Bangkok lah, apalah macam-macam lah, apa semua. Ini yalah, I mean politik, kalau politik dalam negara kita untuk ni, itu okey lah, tak ada masalah. Ini you hire external agency kan untuk craft international narrative, global narrative yang bagi kesan kepada ekonomi kita. Ini tindakan sabotaj, sebab kena dibuktikan lah melalui siasatan pihak berkuasa. Mana pula kita nak samakan keadaan itu dengan hari ini, yang apa yang berlaku lewat ini tak sama, adik. Itu. Saya rasa kita nak masuk bahagian landing lah. Kita pun dah sejam. Okey, betul. Saudara Kamil lah. Akan masuk soalan yang lebih mudah lah, dah ringan-ringan. Tutup ni. Saya mula ni quick fire je lah. Saudara Kamil dia, okay, first ramai orang komen, bukan kepada saudara Kamil je, tapi kepada pimpinan utama pemuda-pemuda Pakatan Harapan juga. Katanya kita kalah dari segi agresif berbanding dengan YB Dr. Akmal. Nampak dia lebih ke depan dalam isu-isu ni. But di mana Kamil, di mana Hasbi, di mana Wu Kaliong, your response to that? Dia orang kata macam, dah duduk kerajaan dah tak lantang dah. Tak ada taring, tak garing. Tak ada taring, tak turun jalan lah apa. What is your comment on that? Saya tak ada lah jawab bagi pihak Hasbi ataupun Kaliong lah. Jadi pihak saya fikir ada banyak perkara yang kita perlu tambah baik lah. Di peringkat Angkatan Muda Keadilan. Dia bukan apa. Politik ni, dia kadang-kadang kita ni kena cari stand dalam politik. Tapi kita kena pilihlah stand yang macam mana. Tapi macam saya sebut di awal tadi, stand yang paling cepat sekali untuk kita raih populariti ialah stand kaum dan stand agama. Ini yang cepat, tapi sebenarnya apa end game dia pun kita tak tahu. Tak ada yang itu. Jadi kadang orang agresif for the sake of being agresif. Tetapi apa end goal dia? Kita tak tengok yang itu. Kita nak tengok watak yang heroik yang muncul untuk kononnya menyelamatkan bangsa, kerana bangsa berada dalam ancaman siapa pun saya tak tahu, bangsa mana yang diancam pun saya tak tahu. Sejak daripada merdeka sampai hari ni tak pernah lah lagi Perdana Menteri, yang di-Pertuan Agong, ketua polis ke apa ke, semua jawatan-jawatan penting ni daripada atas sampai bawah ni semua orang-orang kita. Jadi masih lagi berada dalam keadaan terancam tadi tu. Kerana dah dididik dari kecil. Takut tu itu. Takut.
Padahal Zakbar dah kritik lama lah sikap perangai bangsa kita ni ya. Tetapi itulah yang terjadi sebenarnya. Saya setuju dan saya terima pandangan dan juga kritikan rakan-rakan dan tubuh masyarakat awam di luar sana bahawa kita kena lebih lipat gandakan lagi usaha kita, kena lebih ke hadapan, kena lebih agresif, kena lebih responsif dan tidak sentiasa berada dalam keadaan defensif ya. Sebagai ketua angkatan muda saudara Kamil, apa sebenarnya kita nak jualkan kepada anak muda ni daripada segi kita AMK sendirilah untuk kita nak menghadapi pilihan raya tak lama lagi, dah dekat. What we want to sell actually? Kita sebenarnya apa pun orang muda ni dia berbalik semula kepada tentang soal peluang pekerjaan, berbalik semula tentang soal pendidikan, tentang soal kesihatan. Sekarang ni khususnya ni dia ada khusus pula tentang masalah ni apa disebut ni mental mental health kesihatan mental anak-anak muda ni. Jadi ini ialah sebenarnya baseline. Kalau secara umum, politik umum, masyarakat umum ni orang akan cakap tentang apa? Kos sara hidup. Itu dia. Tapi bagi anak muda kalau kita spesifikkan lagi, dia berkaitan dengan hal-hal kelangsungan mereka. Kita ada banyak sebenarnya inisiatif untuk belia, untuk anak muda dan sebagai sayap angkatan muda dalam bukan sahaja keadilan saja, bahkan mana-mana parti pun tugas dia ialah untuk mengembeling sokongan orang muda. Jadi mungkin kita boleh perbaiki metod ataupun pendekatan kita dan saya sebenarnya dalam tempoh setahun ini selepas menjawat tak sampai setahun lagi lah kot. Belum setahun lagi, 6 bulan ini fokus saya ialah untuk consolidate balik lepas pemilihan ini dia Dia akan ada penjarakan sosial. Dia ada yalah tak habis lagi kan. Setengah orang dia boleh cinta, dia boleh cepat recover, setengah orang dia lama sikit. Jadi dalam fasa memujuk, rangkul semula dan pastikan kekuatan kita alhamdulillah hari ini angkatan muda kita ada 222 cabang di seluruh negara. Maksudnya di setiap parlimen. Entiti angkatan muda itu ada di setiap parlimen berbanding dengan zaman ataupun tahun-tahun sebelum daripada ini. Jadi fokus kepada memperkukuh organisasi, make sure everything in order, in place, turun ke lapangan, jumpa dengan pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi. Itu yang saya lakukan dalam tempoh 6 bulan lah belakangan ini. Dan insya-Allah tahun ini semua saya ingat dah. Okey, sebab kita pun nak kongres tahun ini. Dah selesai dan fokus selepas pada ini ialah untuk identify apa permasalahan yang meruncing khususnya di kalangan Gen Z dan juga kalangan anak muda 40 tahun dan ke bawah ini. Dan disebut oleh saudara tadi tentang masalah komunikasi. Kita ni banyak inisiatif, banyak program tetapi tidak sampai ke bawah. Satu cabaran yang besar apa? Everything online. Timbalan pengarah komunikasi ni. Ketuk rezeki. Everything is permohonan online. Kalau dulu BRIM kumpul orang kampung, panggil YB, buat majlis, bagi. Orang terima cash on the spot. Dia ada kesan daripada sudut politik dia tu, ada implikasi politik dia, orang rasa benda tu. Hari ni masuk dalam bank, IC straightforward, direct. Itu pun direct. Itu pun orang dia kesan dia lain lah. Perasaan dia tu sebenarnya tak sama. Ada orang cakap kita kena revert balik kepada kaedah lama, tapi tak boleh lah. Itu dia kita dah jadi tak efisien, tak cekap, tak cepat, tak pantas, menyusahkan orang, bagi orang kumpul tengah panas apa semua. Sama ada kita nak memenuhi keperluan optik politik ataupun kita nak memudahkan tugas kerja dan juga masyarakat di kawasan kita itu. Jadi ada act of balancing di situ dan kita utamakanlah yang itulah. Kalau kita semua benda kita nak buat itu sekadar kita nak memenuhi optik politik semata-mata tapi membebankan kelompok yang terbesar itu tak patut, bagi saya tidak wajar. Jadi kena ada usaha yang lebih tersusun, yang lebih strategi untuk maklumat-maklumat ini disampaikan di bawah. Kerana kalau kita tengok dalam dapatan terakhir Merdeka Center 45% bercakap tentang soal kos sara hidup. Hanya 6% saja yang bercakap tentang soal kaum
tentang soal agama ni. Tetapi surprisingly 6% inilah yang mendominasi, yang loud di social media ini, yang mengganggu sebenarnya perkara-perkara lain. Dan susah sebenarnya kita ini nak beralih daripada satu bentuk ataupun corak pemikiran yang kalau kita sebut nak cakap tentang soal kita kena berjuang dan selamatkan orang Melayu. Tapi dengan cara yang macam mana? Kadang dia cakap nak berjuang untuk orang Melayu. Dia nampak berjuang untuk orang Melayu tu dengan cara menjerit atas pentas hidup Melayu. Dia nak hidup Melayu atau nak selamatkan Melayu yang mana? Melayu 2-3 kerat ataupun dia nak selamatkan Melayu majoriti dalam negara kita ni. Dan bila kita laksanakan dalam bentuk dasar, contoh dasar bantuan awal persekolahan 800 juta ringgit. Siapa penerima manfaat yang paling besar? Orang Melayu. Betul. Tetapi dasar ini dalam masa yang sama tidak mengenepikan kaum-kaum lain yang layak untuk terima bantuan ini. Begitu juga dengan program basmi kemiskinan tegar. Dulu adalah orang gunakan hujah agama. Kemiskinan takkan habis. Dia kata tak ada, kalau tak ada orang miskin siapa nak terima duit zakat. Maksudnya kebencian politik mengatasi kewarasan akal fikiran kita. Maksudnya reasonable lah kita ni, waraslah sikit. Dan dasar itu, walaupun dalam dasar itu disebut basmi kemiskinan tegar, tak ada perkataan Islam ataupun tak ada perkataan Melayu di situ. Tapi yang menerima manfaat paling besar siapa? Orang Melayu. Orang Melayu. Betul. Jadi inilah cara nak selamatkan orang. Nak selamat orang Melayu ni macam mana? Angkat taraf kehidupan dia. Bantu baiki prasarana dia. Baiki sekolah dia. Baiki masjid dia. Macam PMX buat sekarang. Itulah yang Perdana Menteri buat sekarang. Jadi ni. setuju tak kalau saudara kami cakap PMX sekarang sebenarnya hero orang Melayu? Ya, betul. Tetapi orang Melayu ni kadang-kadang dia nak brand. Dia nampak brand lebih daripada ni. Lebih daripada apa yang dilaksanakan. Sedangkan brand jenama itu macam mana saya nak sebut? Macam jual MERS dengan Proton lah kot. Tak, dia macam ni. Saya selalu Macam compare. Dia macam ni. Kadang kita lebih utamakan benda-benda yang bersifat kosmetik. Ya, macam kereta China sekarang. Dia kosmetik. Tiba pula. Dia kosmetik, dia nampak macam membangun bersama Islam. Tetapi kes dadah tinggi, kahwin bawah umur tinggi, luar nikah, anak luar nikah banyak, sumbang mahram tinggi, kemiskinan tinggi. Jadi Islam itu datang sebenarnya membebaskan manusia daripada permasalahan ini. Tapi kita terpukau dengan slogan, tetapi bukan kepada isi dan juga pelaksanaan. Jadi ini yang kita kena ubah dalam masyarakat kita. Saya ada a few lagi soalan quick fire. Boleh kot, kita dah masuk wrap up. Okay. Saudara kami bagi saya jawapan seringkat ringkas je. Okay. First kali Ketua Pemuda UMNO dah kata PRN Melaka nak dekat, PRU nak dekat. Dia tak nak bersama dengan Pakatan Harapan, dia pilih Perikatan Nasional. Stand AMK. Adakah masih nak bersama dengan BN ataupun habis je Parlimen ni bubar, let's go solo, PH. Siapa nak bersama dengan kita, kita terima. That's all. Okay, soalan saya yang seterusnya. Waktu rombakan kabinet itu, nama saudara kami disebut-sebut. Dan eventually kita tahulah tak ada, tapi naik presiden, naik Ketua AMK ada sebagai Menteri Penuh, ada seorang lagi naik sebagai Timbalan Menteri. Saudara kami terkilan tak dengan orang kata apa, tidak berada dalam barisan kabinet yang sekarang? Ya, saya bangga dengan apa yang kita lakukan, peluang yang diberikan kepada Angkatan Muda hari ini. Setiap daripada kita diberikan peranan. So Taufik dan so CMCU itu adalah satu bentuk penghormatan dan juga acknowledgement kepada keupayaan kita untuk mengemuka pimpinan-pimpinan yang baru. Saya nak jadi menteri, saya bukan ahli parlimen. Jadi tak timbul isu. Adalah orang sebut Dewan Negara, senator apa sudah lah, tak perlulah tu. I mean when you put too much too many senators, dia akan mengakis nilai Dewan Rakyat. Ya, maksudnya the accountability concept, representative concept itu yang dipilih oleh rakyat itu. Dan ini satu permulaan yang baik sebenarnya, sebab dasar belia yang baru itu akan bermula pada tahun ini. Betul. 30 tahun dan ke bawah, dan kita posisikan seorang yang berada dalam lingkungan usia yang itu. So Taufik tahun ni 30 kot. 30 tahun, dan inilah dia kehebatan keadilan yang dicemburui oleh ramai orang. Okay, soalan nakal saya yang terakhir. Okay. PRU akan datang, adakah kita akan tengok saudara kami di Padang Rengas sekali lagi? Atau di Pandan?
Atau di pada tempat lain? Ni yang itu tak jahat, ni jahat. Saya di Padang Rengas ini di cabang saya. Saya ketua cabang di Padang Rengas. Jadi saya ada tanggungjawab terhadap cabang di Padang Rengas. Saya hanya buat kerja di bawah ini, di kawasan, bahkan di kawasan Perdana Menteri dan sebagainya, dan apa sahaja keputusan yang diputuskan oleh pucuk pimpinan parti, sama ada saya bertanding di kawasan ini atau kawasan itu saya serah kepada parti dan kita ikut apa yang terbaik yang diputuskan oleh parti. Last but not least, Saudara Kamil, apa hasrat dan juga apa yang nak disampaikan kepada penonton di rumah, kepada anak muda, mungkin kepada secara generalnya, what is your something that you want to share with people at home? Saya sebenarnya bila saya tengok kebelakangan ini tentang bagaimana kita memberikan pandangan di social media berkenaan dengan apa jua bentuk isu lah, sebarang isu yang berlaku. Kadang-kadang kita bertindak ataupun keluar, tergelincir daripada nilai moral dan juga etika. Masa depan negara ini dilihat ataupun dilihatlah masa depan negara kita ini oleh bagaimana golongan muda hari ini memainkan peranannya dan bagaimana bentuk gaya pemikiran mereka. Jadi kalau kita mahu negara kita ini pada masa akan datang ini berada pada tahap yang lebih baik, maka anak muda pada hari ini kena tunjuk satu sikap yang lebih baik, yang lebih lunak, tidak ekstrim, tidak fanatik, tidak mudah terpengaruh dengan fitnah dan juga adu domba. Anak muda yang meraihkan budaya dan juga tradisi ilmu dan jadi ejen perpaduan kepada masyarakat dalam negara kita ini. Bukan ambil jalan mudah terpengaruh dengan social media, terpengaruh dengan ledakan emosi, tidak menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah ini dengan baik. Dan saya nak kongsi satu ayat Quran, perbandingan yang Allah bagikan di antara manusia dan binatang ini, ya. Allah bagi kita panca indera. Akal fikiran, mata, telinga. Ini kalau tidak digunakan dengan baik, perumpamaan yang diberikan itu ialah kita ini ibarat binatang ternak. Sebab apa binatang ternak? Sebab kalau kita tengok orang yang pengembala kambing apa semua ni, pengembala tu suruh kambing ke kanan, kambing akan ke kanan. Sebab tu disebut binatang ternak. Khusus disebut binatang ternak, bukan binatang biasa. Binatang biasa ni walaupun dia tidak ada akal, betul, tetapi dia macam ayam kampung. Kalau ayam daging ni yang bagi datang makan. Kalau ayam kampung tu pergi dekat sikit dia dah lari. Dia dah lari dah. Sebab yang ternak dengan yang ni dia beza. Nak kata yang ternak ni betapa itulah dia, kan? Malah nak sebut kan. Tetapi orang yang tidak menggunakan panca indera yang ini, bukan hanya sekadar dia itu ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi ini bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran ini, peringatkan semula diri kita ini dengan, ya, kita boleh kadang-kadang kebenaran itu tidak diukur dengan melihat kepada apakah maklumat yang disampaikan kepada kita itu betul-betul benar. Tetapi hari ini kebenaran itu disukat dan diukur dengan cara melihat berapa banyak likes, berapa banyak dikongsikan, betul, berapa banyak komen saitro. Saitro ni bunyi dia jahat. Macam mana nak murnikan saitro ni? Cyber trooper, bunyi dia jahat, bunyi dia sangat jahat. Bagaimana kita nak memurnikan dia? Duta komunikasi. Salah. Kita sebut sebagai mujahid cyber. Okeylah, tu ada lagi jahat. Ini saya nak sebut juga pada anak-anak muda. Jangan kita ni, ada satu dulu Syed Hussein Alatas, dia perkenalkan kita satu istilah minda tertawan, captive mind. Ini gejala yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Dia anggap satu benda bila kita sebut tentang freedom, dia bunyi sangat sekular, sangat barat. Kita kena tolak ni agenda freedom ni, human rights ni agenda barat, bukan agenda Islam. Macam mana nak Islamkan dia?
al-hurriyah, Guna terma Arab. terma Arab, ataupun hakul insan, kan, human rights. Ataupun hari ini penal code dianggap sebagai undang-undang penjajah yang diwarisi oleh penjajah. Sedangkan kalau kita belajar undang-undang, itu ialah sebahagian daripada ta'zir. Betul. Ta'zir. Cuma dia tak guna istilah ta'zir lah. Ya, betul. Sebab kita bukan negara Arab, kita negara bukan Arab. Yalah. Jadi kita guna penal code, bahasa Inggeris, bahasa Melayunya kanun keseksaan. Kanun tu pun Arab juga, Cik. Ya, kanun pun Arab juga, tapi dia tak cukup Arab lagi. Jadi kanun jinayah. Dia jadilah. Ini kau jadi Masya Allah Syekh, ini barulah Islami Syekh. Jadi ini masalah minta tertawan. Kebenaran itu bukan diukur dengan melihat kepada hal-hal yang bersifat kosmetik ataupun istilah-istilah yang digunakan. Kebenaran itu ialah apabila kita melihat sesuatu perkara itu berdasarkan fakta dan juga keterangan yang nyata. Baik. Kita sudah ke penghujung episod yang ke-29 kita, episod podcast Yang kita. panjang, dan saya yakin banyak view. Kita akan buat teaser-teaser yang menarik. Betul, insyaAllah. Apa pun, saya dengan adik mengucap terima kasih kepada saudara Kamil sudi luangkan masa selepas sibuk seharian suntuk. Dan kepada penonton, kita ucapkan selamat menyambung ibadah puasa dan rasanya mungkin next episode selepas bulan puasa kot. Jadi baru pun nak celebrate dengan baby semua, dan kita akan jumpa lagi penonton dengan isu-isu lebih menarik dan kupasan yang lebih segar. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.